Selamat datang ke Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Isu 7 pemain bola sepak warisan kembali mencetuskan gelombang persoalan besar. Jika benar wujud penipuan, siapakah dalam sebenar di sebalik semua ini dan mengapa sehingga kini tiada siapa dipertanggungjawabkan? Menurut laporan Malaysia kini bertajuk Ram Karpal, cari betul-betul dalang skandal pemain warisan, Ahli Parlimen DAP Bukit Gelugor Ram Karpal Singh menuntut pihak berkuasa bertindak lebih tegas dan bersungguh-sungguh bagi mengheret individu atau pihak yang bertanggungjawab atas dakwaan penipuan melibatkan 7 pemain bola sepak warisan ke muka pengadilan. Desaan itu dibuat sebagai reaksi terhadap laporan Jawatan Kuasa Siasatan Bebas atau IIC yang mengakui siasatannya berdepan kekangan serius akibat ketidakan kuasa penguatkuasaan. Laporan setebal 59 muka surat itu menjelaskan bahawa IIC hanya boleh bergantung kepada bahan yang diserahkan secara sukarela oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia dan kerjasama individu terlibat, yang sebahagiannya didakwa enggan memberikan kerjasama penuh. Menurut laporan tersebut, beberapa dokumen penting dipercayai telah disembunyikan, sekaligus menyebabkan IIC gagal mengenal pasti sepenuhnya asal-usul pemalsuan yang disyaki serta pihak yang bertanggungjawab. Jawatan kuasa itu juga menegaskan bahawa mereka tidak mempunyai kuasa untuk memaksa saksi hadir atau menuntut dokumen rasmi. Laporan itu turut menyatakan bahawa EIC tidak mempunyai bidang kuasa untuk menyemak, menilai atau mempersoalkan keputusan kerajaan Malaysia berkaitan pemberian kewarganegaraan kepada 7 pemain berkenaan. Di bawah perkara 26 Perlembagaan Persekutuan, kerajaan mempunyai kuasa melucutkan kewarganegaraan sekiranya ia diperoleh melalui penipuan atau representasi palsu, namun EIC menegaskan aspek itu di luar skop siasatan mereka. Walaupun EIC menyimpulkan bahawa ketujuh-tujuh pemain tersebut adalah warga negara Malaysia, jawatan kuasa itu menekankan bahawa status kewarganegaraan tidak secara automatik menjamin kelayakan untuk mewakili negara dalam bola sepak antarabangsa selaras dengan peraturan FIFA. Sebagai reaksi, Ram Karpal Singh berpandangan bahawa cadangan IIC supaya FAM membuat laporan polis adalah tidak memadai. Menurut beliau, IIC sepatutnya sendiri mengarahkan laporan polis dibuat, memandangkan jawatan kuasa itu pasti telah menemui beberapa ketidakteraturan sepanjang siasatan terhad yang dijalankan. Beliau turut mencadangkan agar pihak polis memulakan siasatan jenayah secara proaktif tanpa menunggu laporan rasmi. Memandangkan isu ini telah menarik perhatian global, khususnya selepas penemuan FIFA yang membawa kepada hukuman terhadap Malaysia. Ram Karpal menegaskan bahawa siasatan menyeluruh dan segera amat penting bagi menentukan sama ada kewarganegaraan pemain berkenaan perlu dibatalkan jika terbukti diperoleh melalui penipuan. Beliau menekankan bahawa tiada usaha harus ditinggalkan dan dalam sebenar di sebalik skandal ini mesti dibawa ke muka pengadilan. Menurut kami di Sekadar Berita, isu pemain warisan ini bukan lagi sekadar persoalan teknikal bola sepak atau isu dokumentasi pentadbiran. Ia kini telah berkembang menjadi satu krisis keyakinan terhadap integriti pengurusan sukan negara dan keupayaan institusi untuk menegakkan accountability. Apabila sebuah jawatan kuasa siasatan bebas yang dipengerusikan oleh tokoh kehakiman berprofil tinggi seperti bekas ketua hakim negara sendiri mengakui keterbatasan kuasa, mesej yang sampai kepada rakyat amat jelas. Ada sesuatu yang tidak kena dalam sistem dan ada pihak yang mungkin berasa cukup selesa untuk tidak bekerjasama kerana merasakan diri mereka kebal daripada tindakan. Di sinilah kritikan Ram Karpal Singh menjadi relevan. Apabila jawatan kuasa bebas hanya mampu mencadangkan dan bukan mengarahkan. Persoalan sebenar ialah sejauh mana keberkesanan mekanisme semak dan imbang dalam isu yang melibatkan kepentingan negara serta reputasi antarabangsa. Dalam konteks bola sepak moden, isu kelayakan pemain bukan perkara kecil. FIFA memandang serius sebarang percubaan memanipulasi status pemain, sama ada melalui dokumen palsu, representasi mengelirukan atau penyembunyian fakta material. Hukuman yang dijatuhkan kepada Malaysia bukan sahaja menjejaskan kedudukan ranking, malah memberi kesan langsung kepada kredibiliti FAM di mata dunia.
Namun, lebih besar daripada itu, kesan terhadap keyakinan penyokong tempatan tidak boleh dipandang ringan. Peminat bola sepak mahu kemenangan yang tulen, dibina atas usaha, pembangunan akar umbi dan pematuhan peraturan, bukan kemenangan yang dipersoalkan kesahihannya. Apabila IIC menyatakan bahawa dokumen penting disembunyikan dan pihak tertentu enggan bekerjasama, persoalan yang timbul ialah siapakah yang mempunyai kuasa untuk menyembunyikan dokumen dan mengapa mereka berani berbuat demikian. Keberanian untuk tidak bekerjasama selalunya lahir daripada keyakinan bahawa tiada akibat yang bakal menyusul. Cadangan ram Karpal agar polis memulakan siasatan tanpa menunggu laporan rasmi juga mencerminkan satu kebimbangan lebih besar, iaitu kemungkinan wujud budaya saling melepaskan tanggungjawab antara institusi. Apabila semua pihak menunggu pihak lain bertindak, akhirnya kebenaran terkubur dan isu menjadi kabur sehingga masyarakat hilang minat. Lebih merisaukan, jika dakwaan penipuan ini tidak disiasat secara jenayah, ia akan mencipta preseden berbahaya. Ia menghantar isyarat bahawa selagi seseorang berjaya melepasi lapisan pentadbiran tertentu, tindakan undang-undang boleh dielakkan walaupun terdapat tanda-tanda salah laku. Dalam konteks kewarganegaraan, isu ini juga sensitif. Perlembagaan Persekutuan jelas memberi kuasa kepada kerajaan untuk melucutkan kewarganegaraan jika diperoleh secara penipuan. Namun, kuasa ini hanya bermakna jika disertai dengan keberanian politik dan ketegasan penguatkuasaan. Sekadar berita melihat isu ini sebagai ujian besar terhadap komitmen negara dalam membanteras salah guna kuasa dan memastikan integriti sukan dipelihara. Jika dalam sebenar tidak dikenal pasti, hukuman FIFA akan dilihat sebagai satu-satunya keadilan yang berlaku. Walaupun ia sebenarnya menghukum seluruh ekosistem bola sepak negara, termasuk pemain dan penyokong yang tidak bersalah. Isu ini juga menimbulkan persoalan lebih luas tentang tadbir urus dalam badan sukan. Adakah struktur sedia ada terlalu tertutup? Adakah kebergantungan kepada laporan dalaman tanpa kuasa penguatkuasaan telah membuka ruang kepada manipulasi? Sekiranya siasatan polis benar-benar dimulakan secara telus dan bebas, ia bukan sahaja dapat menjawab persoalan siapa yang bersalah, tetapi juga memulihkan sedikit keyakinan awam bahawa sistem masih berfungsi. Namun jika isu ini dibiarkan berlalu tanpa kesudahan yang jelas, ia akan menjadi satu lagi episod di mana kebenaran kabur dan kebertanggungjawaban gagal ditegakkan. Rumusannya, gesaan Ram Karpal Singh bukan sekadar kritikan terhadap IIC, tetapi satu peringatan bahawa keadilan tidak boleh bergantung kepada jawatan kuasa tanpa kuasa. Dalam isu yang melibatkan reputasi negara dan perhatian global, siasatan jenayah yang tegas dan menyeluruh adalah keperluan, bukan pilihan. Simpulannya, isu 7 pemain warisan ini telah melangkaui sempadan bola sepak dan berubah menjadi persoalan besar tentang integriti, ketelusan serta kebertanggungjawabban institusi negara. Gesaan Ram Karpal Singh mencerminkan kegusaran awam terhadap siasatan yang terbatas tanpa kuasa penguatkuasaan, sedangkan reputasi Malaysia di peringkat antarabangsa telah terjejas akibat keputusan FIFA. Tanpa siasatan jenayah yang menyeluruh dan tegas, dalam sebenar berisiko terlepas daripada hukuman. Oleh itu, tindakan segera pihak berkuasa amat penting, bukan sahaja untuk mencari kebenaran, tetapi juga memulihkan keyakinan rakyat terhadap pengurusan bola sepak dan sistem keadilan negara. Teruskan bersama kami, hanya di Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas sebarang perkembangan terkini dunia bola sepak tempatan dan antarabangsa.